Kesian guys, adik-adik yang muda-muda ni. Macam korang dah usang, tak apalah. Korang kena faham. Korang takkan faham sebab saya Gen Z. Imagine kita orang ni Gen Z. Hari ni kita orang tengok terlalu banyak benda guys. Betul tak kawan-kawan yang Gen Z? Abang rasa jadi cikgu ke jadi entrepreneur? Daniel. Korang ni comel lah. Yang remaja-remaja zaman moden ni. Awak dengar ni saya cakap. Awak kena tahu awak nak apa dalam hidup. Adik-adik yang masih muda faham tak saya punya advice? Nanti kalau tak, awak akan pergi kat live orang lain, awak tanya lagi. Sebab awak takkan jumpa yang macam Aziz Walter dik. Diorang semua akan bagi advice berdasarkan apa yang bermain di minda diorang. Which is tak adil lah untuk awak. Saya tolong awak untuk kenal diri awak. Awak kena tahu awak nak jadi apa. Bagaimanakah kehidupan yang awak nak. So apa career aku nak pakai untuk teruskan hidup. Okay, so aku pilih yang inilah. Macam tu. Faham? Lepas tu kalau tak okay, nanti adjust balik. Kesian guys, adik-adik yang muda-muda ni. Macam korang dah usang, tak apalah. Korang kena faham. Korang takkan faham sebab saya Gen Z. Imagine kita orang ni Gen Z. Hari ni kita orang tengok terlalu banyak benda guys. Betul tak kawan-kawan yang Gen Z? Yang usang jangan type. Korang tak layak. Korang dah usang. Betul tak Gen Z? Kau jadi keliru tu. Yang ini kata tak payah masuk universiti. Yang ini kata masuk universiti. Yang ini kata buat duit online, bla bla. Pening dia. Mana satu saya keliru. Penyudahnya, start umur dia 19, setiap kali live dia tanya orang. Dia tak sedar guys, rupanya umur dia dah 314 tahun masih belum buat keputusan lagi. Waktu tu kita ramai-ramai nak menuju ke padang mahsyar. Tengok ada seorang budak tengah menangis bawah pokok rambutan. Kenapa dik? Nangis? Saya belum cepat buat keputusan bang. Tiba-tiba dengar bunyi yang lain macam. Baru saya tahu tiupan sangkakala. Sudah. Kesian dia orang. Terapung dia orang guys. Susah nak buat decision. Faham adik? Adik faham? Awak kena tulis. Ambil kertas A4, tulis. Apakah saya? Saipul. Apa kebolehan saya? Baring tangan dalam seluar. Berlari 100 meter dengan masa 3 jam setengah. Kebolehan saya tak tidur malam, duduk bawah tabung haji, bertenggek atas motor, tengok motor lain lalu lalang sambil isap okok seluduk. Okey, tulis apa kebolehan awak. Dalam banyak-banyak kebolehan tu, awak tengok macam mana dengan kebolehan yang ada ni untuk aku jadikan sumber pendapatan dan aku boleh teruskan hidup. Bawa awak nampak dia awak yang sebenar. Rupanya tak berguna. Langsung apa pun awak tak boleh sepanjang hidup ni. Sekolah, awak kerja kena buang. Girlfriend, tinggalkan awak. Dengan mak ayah, awak kau ajar. Solat, tidak. Apa yang tinggal? Bawa awak perasan. Shit. Apa jadi dengan hidup aku ni? Betul, dik. Sekurang-kurangnya awak baru 22. Awak sempat lagi nak repair. Awak imagine awak macam abang-abang awak ni. Kau bayangkan kalau kau dah sebaya macam dia orang usang. Dah tak banyak boleh buat. Melentur buluh daripada rebung. Diorang ni dah level apa? Buluh yang kita buat lemang tu. Dah tak banyak perkara boleh buat. Faham? Okay. Tak, yang usang korang jangan marah lah. Dah usang nak buat macam mana? Takkanlah korang usang kita nak panggil korang muda. Cuba terima hakikat. Faham? Saya heran dengan korang. Banyak marah-marah saya. Contoh, saya pun dulu susah juga miskin. Kalau orang tu panggil saya miskin, dalam keadaan saya memang miskin, nak terasa apa? Hari tu ada adik tu tanya, Haikal. Bang. Ya, dik. Saya sedih. Kenapa? Kawan-kawan semua pandang rendah dekat saya. Semua kawan-kawan pandang rendah kat awak? Ya, bang. Boleh saya tahu, Haikal, apa awak punya pencapaian tertinggi dalam hidup? Saya tak ada pencapaian, bang. Pencapaian saya semua rendah. Lepas tu saya terus gelak. Haikal, awak memang pencapaian awak rendah. Takkanlah orang lain nak pandang tinggi kat awak. Cuba awak fikir logik. Awak pencapaian awak rendah. Sepanjang hidup ni, pencapaian awak semua rendah. Wakil sekolah, simpanan. SPM, tak ada A. Kerja, biasa-biasa. Kenaikan gaji tahunan, bawah daripada 100. Bini awak, kongkong awak. Awak badan tak ada shape. Cuba awak fikir logik. Macam mana setelah benda-benda average yang awak buat dalam hidup ni, bagaimanakah mungkin orang lain nak pandang awak tinggi? Cuba awak fikir logik. Betul ya Kak Abang. Terima kasih Abang. Saya tersedar sekarang. Mesin masa. Kembali ke masa silam. Awak faham Haikal? Lap air mata. Sekarang, bangunkan hidup kau.